Dia mula duk nafikan Tuhan ni tak bolehlah dia duduk atas aras, beristiwa atas aras. Kalau dia atas aras, lagi dia main masuk dalam masa. Dia main masuk dalam tempat. Tuhan ni tak bolehlah berkata-kata pada manusia. Kalau dia berkata-kata, dia telah terlibat dengan suara, dengan huruf. Sedangkan Tuhan ni tak sama dengan makhluk. Dia tak boleh ada suara. Dia tak boleh ada huruf. Bila ada huruf, ada suara, berarti ada masa. Ada perkataan pertama dan kedua. Ada huruf pertama dan kedua. Idea ni dah masuk. Maksud ilmu ini, ilmu falsafah tadi, jadi pening. Antara murid kepada ilmu falsafah ni ialah Abul Hasan Al-Asy'ari. Ni timbul Asy'ariyah. Hak tu yang ustaz kita nak suruh tanya sangat ni. Berlakulah krisis dalam dunia Islam. Ahli sunnah pecah menjadi 3. Pecah jadi apa? Pertama, golongan awal salaf ataupun golongan ahli hadis. Yang kedua, golongan Asy'ariyah. Yang kedua, golongan Maturidiyah. Kelompok 3 ni sepanjang sejarah memang kritik mengkritik. Yang ni kata you telah terkeluar daripada jalan para sahabah. Yang ni kata cara you tafsir tu boleh menjadikan orang sangka Tuhan sama dengan makhluk. Kenapa umat Islam boleh berbeza sampai muncul istilah salaf, Asy'ariyah dan Maturidiyah? Dalam video ini, Muhammad Asri Zainul Abidin menjelaskan bagaimana pertembungan antara akidah Islam dan falsafah Yunani melahirkan perbahasan besar tentang sifat Allah, masa, dan tempat. Kenapa isu ini menjadi sangat sensitif dan kenapa ulama berbeza pendekatan dalam memahaminya. Tonton sampai habis karena penjelasan ini mungkin akan membuka sudut pandang baru tentang sejarah akidah umat Islam. Selamat datang di channel Rafiki TV. Mari kita simak penjelasan yang sangat luar biasa yang mana disampaikan oleh Dr. Maza. Mari kita mulai videonya dari sekarang. Ataupun tempat. Tidak ada tempat melainkan setelah diciptakan oleh Tuhan. Berarti Tuhan tidak ada tempat. Ini perbahasan asas. Karena kalau dah ada tempat, ada Tuhan, siapa yang cipta tempat? Ini menimbulkan satu perbahasan panjang. Bila Tuhan tidak ada masa dan tidak terikat pada masa dan tempat, ketika Tuhan mencipta itu, dia mencipta ada masa ataupun tak? Sedangkan penciptaan itu ada permulaan. Dan kemudian bila dia nak menciptakan tempat, di mana dia menempatkan tempat tu? Katalah diciptakan alam. Di mana di tempat? Adakah alam ini tidak bertempat? Karena sebelum ada tempat, mestilah tak ada tempat. Oh, pening. Ahli-ahli fikir, Aristotle dia berfikir. Jadi kalau Tuhan berkata-kata, dia tak boleh berkata-kata pada kita kerana kita duduk dalam masa. Sedangkan dia tidak duduk dalam masa. Kalau dia berkata-kata berarti dia sudah berada dalam masa. Tuan-tuan faham ni? Faham tak ni? Pasal dia out of time. Beyond time. God essence has no time. There is no before and after for God. Tak ada dahulu dan kemudian pada Tuhan. So, kalau kita kata Tuhan berkata-kata, Tuhan berkata-kata, kalau dia berkata-kata dengan saya, artinya dia terikat dengan masa ini. Oh, tak boleh. Ahli-ahli fikir Yunan kata, no. Kalau dia mencipta, artinya dia telah mencipta, ada permulaan penciptaan. Oh, tak boleh. Lalu maka timbulkan tentang mover and move tadi. Maksudnya, yang penggerak yang tidak bergerak. Tuan-tuan dan perempuan dengar saya cerita pun pening dah. Betul tak? Pening. Panjang lagi lah, saya tak mau masukkan tuan-tuan dalam ilmu ini. Tapi buku-buku mereka telah diterjemahkan ke dalam bahasa Arab.
Bila diterjemahkan, pasal berkembang. Apabila Baghdad berkembang, buku-buku diterjemahkan. Bila buku-buku diterjemahkan, maka timbullah sebahagian puak yang membaca buku-buku ini. Bila membaca, mereka pun nak laksanakan idea buku ini ke dalam akidah Islam. Ulama-ulama awal seperti Imam Syafi'i dan seumpamanya against buku-buku ni. Benda you nak fikir tentang zat Tuhan macam tu, you beriman sudahlah. Sebab tu kata Imam Syafi'i, hukmi fi ahli al-kalam an yudrab bil jara'id wa yutafu bihim bil asyair wal qabail. Hukuman aku pada pok-pok yang nak cakap benda macam ni sebat dengan batang tamar, pelepah tamar atas belakang, kata Imam Syafi'i. Letak atas kenderaan tu, bagi dia tawaf setiap bandar ni kata ni, timbul masalah keraguan. To avoid benda ni. Tetapi macam kita lah, kita nak elak internet, nak elak apa? Teknologi. Susah bila benda tu dah masuk. Pada hari pertama mungkin kita tak mau cakap tentang dia, tapi semua orang dah mula masuk idea ni. So mesti ada ulama yang cuba nak mengatasi hal ni. Bila nak atasi hal, Sebelum videonya dilanjut, untuk Anda yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa dukung gengs dengan cara subscribe, like, komen, dan share agar kalian tidak ketinggalan video-video menarik dari channel ini. Biar tidak panjang lebar, mari kita kembali mulai videonya dari sekarang. hal ini berlakulah kekeliruan. Ada yang keliru, ada yang betul. Ada beberapa tokoh, sebab yang dengar ni orang luar juga, saya sebut, ada beberapa tokoh yang timbulkan hal. Antara yang terkenal ialah Bishr bin Ghiyas Al-Marisi. Dia cakap banyak. Abdullah bin Sa'id bin Kullab, dia cakap masalah ni. Dia mula duk nafikan Tuhan ni tak bolehlah dia duduk atas arash, beristiwa atas arash. Kalau dia atas arash, satgi dia main masuk dalam masa. Dia main masuk dalam tempat. Tuhan ni tak bolehlah berkata-kata pada manusia. Kalau dia berkata-kata, dia telah terlibat dengan suara, dengan huruf. Sedangkan Tuhan ni tak sama dengan makhluk. Dia tak boleh ada suara. Dia tak boleh ada huruf. Bila ada huruf, ada suara, berarti ada masa. Ada perkataan pertama dan kedua. Ada huruf pertama dan kedua. Idea ni dah masuk. Untuk melawan idea ni, macam-macam muncul. Muncullah mazhab Mu'tazilah. Bila muncul mazhab Mu'tazilah, saya tak mau timbul dah soalan-soalan hak kemudian tu. Jadi saya nak jawab semua sekali. Bila muncul mazhab Mu'tazilah, they tried their best untuk lawan benda ni dengan adaptasi pemikiran ni. Mula timbul Tuhan mendengar, contohnya Tuhan melihat, Tuhan mengetahui. 3 sifat Tuhan ni. Melihat, mendengar, mengetahui. Tuhan, zat Tuhan ada. Mendengar pun ada. Melihat pun ada. Ilmu, mengetahui pun ada. Ini semua asal. Asal ni maksud sebelum kejadian, maksud bukan sebelum, yang beyond time tu. Yang masa tak ada lagi. Tuhan, sebab tu kita tak payah tanya sebelum ada Tuhan ada apa? Tidak boleh ada sebelum soalan tu. Kerana Allah tidak ada sebelum. Kerana sebelum itu ialah time. Time ciptaan Allah. Kita yang faham sebelum ni kerana kita duduk dalam time. Kita duduk dalam masa. Jadi, dia panggil qadim yang ni. Qadim. Kalau Tuhan melihat, Tuhan mendengar, Tuhan ada, melihat ada, mendengar ada, mengetahui ada, ilmu ada. Banyak yang ada sama dengan Tuhan dulu ni. Syirik ni. Syirik. Sebab apa? Sebab dia panggil berbilang-bilang pada yang qadim. Banyak sangat permulaan.
Selain daripada zat Allah, banyak yang lain juga yang ada. Jadi untuk jawab, Ustaz Wafiq ada, bersama dengan Ustaz Wafiq ada mendengar, melihat, lagi apa? Mengetahui. Berarti ada 4 kewujudan. Kewujudan Ustaz Wafiq, kewujudan ilmunya, kewujudan pendengarannya, kewujudan penglihatannya. Saya nak tunjuk satu contoh. Ini isu yang Mu'tazilah bangkit. Tak boleh. Tak boleh. Dia kata kalau macam tu, artinya kita mempertuhankan banyak yang asal. Habis tu nak buat macam mana? Mendengar sama dengan melihat, melihat sama dengan mendengar, mengetahui sama dengan melihat. Semua tu satu ya. Tapi kalau kita kira, tuan-tuan belajar matematik, A sama dengan B, B sama dengan C, C sama dengan D, A sama dengan D. Betul tak? Betul tak? Tuan-tuan belajar matematik tak? Betul tak? Melihat sama dengan mendengar, mendengar sama dengan mengetahui, mengetahui sama dengan zat Tuhan, artinya mengetahui dan mendengar sama. Tak ada makna. Kenapa Allah disebut mendengar dan maha mendengar dan melihat? Maha mendengar dan mengetahui, untuk apa ulang? Pening. Maksud ilmu ini, ilmu falsafah tadi, jadi pening. Antara murid kepada ilmu falsafah ni ialah Abul Hasan Al-Asy'ari. Ini timbul Asy'ariyah. Hak tu yang ustaz kita nak suruh tanya sangat ni. Timbul Asy'ariyah. Dia asalnya daripada madrasah Mu'tazilah tadi, yang nak lawan tadi, yang adapt idea falsafah. Tapi bila lama dia duduk dengan pak menakan dia, sebagai kata pak mentua dia, Ali Jubai, tokoh Mu'tazilah, 40 tahun dia duduk situ, dia berubah idea. Dia kata tak betul Mu'tazilah. So dia buat aliran baru nak jawab Mu'tazilah. Aliran baru yang dia buat itulah namanya Al-Asy'ariyah. Asalnya tak ada nama lagi masa awal tu. Di kita panggil Asy'ariyah, yang tuan-tuan duk tengok Asy'ariyah tu, yang tu lah. Sebab dia nak lawan hak Mu'tazilah tu. Jadi dia datangkan. Alhamdulillah, akhirnya kita sudah beberapa menit sudah mendengarkan pembahasan beliau. Dan untuk Anda yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan di-share agar kalian tidak ketinggalan video-video menarik dari channel ini. Mari kita lanjut videonya dari sekarang. Dengan tafsiran dia. Yang dia asal daripada tim mereka, dia keluar. Dia buat tafsiran. Sebahagian daripada tafsiran dia itu sangat mirip kepada generasi awal tadi, yang tak mau tafsir tadi. Itu saya cerita awal tu. Sebahagian tafsiran dia tu, dia cuba deal untuk menjawab falsafah tu. Ada generasi awal yang setuju, ada yang tak setuju dengan dia. Lama-lama mazhab dia itu berkembang, datang idea yang baru, datang Baqilani, datang tokoh-tokoh yang lain, datang Al-Ghazali datang, maka developkan daripada sifat 7 kepada sifat 13, kemudian main sifat 20, kerana nak membahaskan, mengatasi isu falsafah ni. Mereka inilah dinamakan dengan Al-Asy'ariyah. Dan saingan mereka yang muncul tak berapa jauh daripada mereka juga, tapi berbeza dengan mereka juga dalam beberapa hal. Satu lagi nama dia Abu Mansur Al-Maturidi. Di situ Maturidiyah. Mereka ni berkembang dalam dunia Islam. Kemudian ada jawatan, ada apa. Ramai juga ulama di kalangan mereka. Ramai tokoh-tokoh besar. Di kalangan mereka ada yang begitu ketat. You tak boleh terima mana-mana pandangan. Mesti pandangan golongan kami saja. Dalam nak menafsirkan isu-isu ketuhanan. Ada di kalangan mereka seperti Izzuddin Abdul Salam, juga Asy'ariyah, tokoh besar, tapi longgar, macam ni pun boleh, macam ni pun boleh. Ada sebahagian mereka seperti Al-Baihaqi, sebahagian sifat dia tafsirkan, sebahagian dia tak mau tafsirkan. Berlakulah krisis dalam dunia Islam
ahli sunnah pecah menjadi 3. Pecah jadi apa? Pertama, golongan awal, salaf, ataupun golongan ahli hadis. Yang kedua, golongan Asy'ariyah. Yang kedua, golongan Maturidiyah. Kelompok 3 ni sepanjang sejarah memang mengkritik. Yang ni kata you telah terkeluar daripada jalan para sahabah. Yang ni kata cara you tafsir tu boleh menjadikan orang sangka Tuhan sama dengan makhluk. Berbagai-bagai. Jawab soalan yang tuan-tuan suruh tanya ni, perlih ambil stand yang mana? Tuan-tuan boleh ikuti ke penerangan saya ni? Boleh ke? Kalau tuan-tuan nak tengok mufti terang apa ni, aku faham ke tak? Kita edar buku ni? Bukan buku lah. Ada, saya suruh bagi ya? Dapat semua? Saya suruh main banyak, dia buat main banyak. Okay, dalam ni ada teks fatwa. Cuma dalam teks fatwa perlih ni, kita cenderung kepada the first generation tu, yang tak timbul lagi ilmu ni. Tetapi dalam masa yang sama, yang timbul Asy'ariyah dan Maturidiyah ni, kita tidak mengkafirkan mereka, tidak juga menjatuhkan mereka sesat. Kita bersetuju pada sebahagian tafsiran mereka, tidak bersetuju dalam sebahagiannya. Kita tidak anggap itu. Alhamdulillahirrabbilalamin. Akhirnya kita sudah bersama-sama menyimak, menyaksikan dan juga mendengarkan sebuah jawaban, sebuah ceramah, sebuah kajian yang sangat luar biasa, yang mana disampaikan oleh salah satu ustadz Salafi, yang mana disampaikan langsung oleh Dr. Maza, yang mana dari Malaysia. Dan kali ini saya sedikit akan kembali mengulas atau berkomentar apa yang sudah disampaikan oleh beliau, yaitu Dr. Maza. Dan saya harap untuk kalian nanti, mari kita berdiskusi di kolom komentar menggunakan dalil-dalil maupun pemikiran kita, dengan tujuan agar kita bersama-sama mendapatkan ilmu dan mendapatkan pemahaman-pemahaman yang belum kita ketahui, gengs. Baik, bila kita cakap soal akidah, kenapa umat Islam boleh berbeza pandangan sampai muncul nama seperti Salaf, Asy'ariyah, dan Maturidiyah. Dalam ceramah panjang ini, Muhammad Asri Zainul Abidin menerangkan satu sejarah besar dalam dunia Islam yang ramai orang hari ini tak pernah faham secara mendalam. Beliau menjelaskan bagaimana pemikiran falsafah Yunani mula masuk ke dalam dunia Islam melalui proses penterjemahan buku-buku falsafah di Baghdad. Dari situlah muncul persoalan-persoalan besar tentang sifat Allah, masa, tempat, dan bagaimana Allah berkata-kata kepada manusia. Golongan ahli falsafah mula mempersoalkan, kalau Allah berada di atas arsy, adakah itu bermaksud Allah berada dalam sebuah tempat? Kalau Allah berkata-kata, adakah itu bermaksud Allah terikat dengan suara dan masa? Kalau ada huruf dan suara, bukankah itu menunjukkan ada permulaan dan susunan? Persoalan beginilah yang akhirnya menyebabkan sebahagian ulama mula cuba menjawab menggunakan pendekatan ilmu dalam kalam dan falsafah. Dari situlah muncul aliran-aliran seperti Mu'tazilah. Kemudian lahir pula Abul Hasan Al-Asy'ari yang cuba membetulkan sebahagian pemikiran Mu'tazilah dengan pendekatan baru. Selepas itu perkembangan pula aliran Asy'ariyah maksudnya, dan Maturidiyah dalam dunia Islam. Dr. Maza menjelaskan bahwa konflik ini
sebenarnya berlaku kerana masing-masing cuba mempertahankan akidah Islam daripada kekeliruan falsafah. Ada yang memilih untuk mentafsir sifat-sifat Allah secara tertentu supaya tidak menyerupakan Allah dengan makhluk. Ada pula golongan yang memilih untuk berpegang kepada pendekatan generasi awal Islam tanpa terlalu masuk ke dalam perbahasan falsafah yang rumit. Apa yang menarik, Dr. Maza menegaskan bahawa walaupun Perlis cenderung kepada pendekatan generasi awal atau salaf, mereka tidak mengkafirkan atau menyesatkan golongan Asy'ariyah dan Maturidiyah. Bahkan beliau mengakui ramai tokoh besar Islam sepanjang sejarah datang daripada aliran tersebut seperti Al-Ghazali dan Izzuddin Abdus Salam. Inti penting ceramah ini adalah perbezaan dalam isu tafsiran akidah jangan sampai menjadikan umat Islam saling membenci dan mengkafirkan. Banyak perbahasan ini sebenarnya terlalu mendalam sehingga boleh mengelirukan orang awam jika tidak dipandu dengan ilmu yang betul. Dr. Maza juga mengingatkan bahawa generasi awal ulama seperti Muhammad Ibn Idris Asy-Syafi'i sangat berhati-hati terhadap perbahasan falsafah ketuhanan yang melampau kerana dia khawatiri membawa keraguan kepada masyarakat. Kesimpulannya, ceramah ini membuka mata bahawa sejarah akidah Islam sangat panjang dan kompleks. Namun, akhirnya umat Islam tetap berkongsi kiblat Al-Quran dan Nabi yang sama. Perbezaan pendapat tidak sepatutnya menjadi sebab untuk berpecah dan bermusuhan. Kalau Anda rasa penjelasan Dr. Maza ini membuka minda dan membantu Anda faham isu akidah dengan lebih tenang, jangan lupa tekan like, share, dan subscribe supaya lebih ramai umat Islam dapat memahami perbezaan ini dengan ilmu, bukan dengan emosi. Tinggalkan juga pandangan Anda di ruangan komen. Adakah Anda pernah keliru dengan isu salaf, Asy'ariyah, dan Maturidiyah sebelum ini? Sekian kesimpulan atau komentar singkat yang kami sampaikan kepada kalian. Saya mengharap sekali lagi, mari kita berdiskusi di kolom komentar. Mohon maaf apabila banyak sekali kekurangan dan kekhilafan. Dan akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.